Selepas single Damai Raya yang dihasilkan sempena Aidilfitri, kumpulan Khalid Baskes bakal tampil dengan single baru bertemakan cinta pada Mei ini. Vokalisnya Azmi Saad yang mencipta lagu ini berkata, ilham bagi lagu berkenaan diinspirasikan daripada kisah semasa yang berlaku sekarang. Lagu tu macam lagu cinta juga. Dia sebenarnya terinspirasi daripada kisah suami isteri yang bila dia berpisah tapi dia saling memburukkan pasangan dia dekat internet kan. Macam kes sekarang Betul. Kadang-kadang cari idea nak buat lagu apa kebetulan terjumpa berita tu. Okey, kita gunalah contohnya. Beza semasa. Betul. Menurutnya, lagu yang belum mempunyai tajuk itu diterbitkan oleh Haziq manakala liriknya dihasilkan bersama seorang rakan yang juga orang kurang upaya OKU penglihatan. Dalam pada itu, mengulas isu membabitkan layanan buruk kaki tangan bank terhadap isterinya sehingga beliau memuat naik hantaran di media sosial. Azmi berkata perkara itu sudah diselesaikan. Selain Azmi, Khalid Baskes turut dianggotai oleh Zaki Ismail dan Nirwan Zainal Abidin. Manakala Fendi Adlon yang pernah bersama mereka sebagai pemain drum kini terbabit sebagai anggota undangan.